Melati kuntum tumbuh melata, saya menerbah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nurul Zanizan binti Safarin. Saya berumur 16 tahun. Saya bersekolah di SMK Muazzam Jaya, Rovin Pahang. Begitulah serba sedikit berkaitan saya. Tidak banyak buku maupun novel yang mampu membuatkan saya terpegun. Namun, novel ini satu di antaranya. Saya berasa amat teruja untuk berkongsikan novel ini yang berjudul Destinasi yang telah dikubah dari edisi asalnya dalam bahasa Indonesia dengan judul The Straight Bad diterbitkan oleh Zikrul Hakim. Novel ini telah ditukarkan kepada bahasa Melayu terbitan Galeri Ilmu, di mana cetakan pertamanya pada tahun 2015 dan mempunyai 242 halaman muka surat. Buku ini bermula dengan dua orang sahabat iaitu Kurt dan Tiram yang memutuskan untuk mengikuti ajaran guru mereka. Mereka meninggalkan kepekatan tradisi berhala yang menguasai syarikat. Mereka kemudiannya menempuh jalan yang lurus menuju Tuhan. Tidak sekadar cesar maknawi tetapi juga secara fizikal. Secara ringkasnya, ia adalah kisah yang akrab dengan kita semua. Namun, seringkali hilang maknanya dalam arus globalisasi yang mengancam. Pada pandangan saya, buku ini seperti sebuah fiksyen yang diolah berdasarkan soalan-soalan tauhid yang asas. Isi dalam buku ini menguraikan secara ringkas dalam bentuk penceritaan agar mudah difahami dan dapat dihubung-kaitkan dengan kehidupan seharian pembaca. Fokus utama buku ini adalah setiap ganjaran memerlukan pengorbanan dan syukur Allah itu bukannya murah dan sentiasa penuh dengan dugaan. Novel ini memberi penekanan terhadap ukhuwah dan persahabatan. Rasa hati begitu resah bila kasih melangkah pergi. Hari ini kita berpisah, tahun hadapan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.